Assalamualaikum, selamat kembali ke satu lagi episod Kopi Chart and Chill bersama saya Kamalia dan juga Adi. Ya, Adi. Seksi dia punya Adi. Macam tu. Okey, baik. Adi, sekarang ni kalau kita perasan market kan, dia tengah volatile. Lepas tu ada orang kata bila inflasi tinggi, ketidaktentuan global ni makin meningkat, trader selalu tanya. Ramai trader kat luar tanya kan. Betul. Aset mana yang paling selamat sebenarnya untuk waktu-waktu market yang sebegini? Emas ke, Bitcoin ke, ataupun USD? Betul. Macam mana? Okey, so sebenarnya persoalan ni dia makin penting sekarang tau. Sebab apa? Bila ekonomi global dia tengah fasa uncertain, bank pusat pun dia ubah dia punya style. So geopolitik pun jadi makin panas dan pelabur pun mula cari tempat mana yang paling selamat lah. Betul. Dan selalunya kalau orang kata bila berlakunya market yang uncertain market ataupun volatile ni, orang akan suruh cari safe haven. Betul. Tapi apa itu safe haven? Safe haven ni adalah satu tempat yang paling selamat lah untuk pelabur ni simpan aset dia waktu-waktu tertentu lah. Yes, okay. So, antara aset utama yang selalu orang anggap safe haven ni apa? Okay, so antara aset safe haven sekarang ni antaranya adalah emas, USD ataupun Bitcoin lah. Okay. Bitcoin pun dianggap sebagai safe haven sekarang betul. Betul. Okay. Ramai anggap Bitcoin ni, sebenarnya Bitcoin ni masih lagi barulah. Dia sebenarnya tak baru, tapi baru diperkenalkan dengan lebih luas di Malaysia kan. Jadi boleh anggap sebagai salah satu safe haven. Jadi kalau kepada korang yang baru nak menceburi bidang cryptocurrency, mungkin korang boleh buat sedikit research on Bitcoin dan waktu bila yang terbaik untuk entry Bitcoin. Betul. Okay. Macam mana kalau dari segi emas pula Adi, kalau kita tengok sejarah ni, emas ni memang salah satu safe haven yang daripada dulu sampai sekarang. Apa-apa jadi orang akan lari ke emas. Betul. Sebab emas ni dia dah dianggap macam raja kepada safe haven. Raja. Sebab USD pula dia macam status dia, macam kekuatan dia bergantung pada ekonomi Amerika. Betul. Dan macam yang semua tahu, yang Bitcoin pula walaupun dia baru, tapi ramai yang anggap Bitcoin ni dia macam emas yang versi kepada digital. So maksudnya raja safe haven jugalah. Antara tapi raja, digital punya. Betul, tapi versi digital. Okey. Tetapi kalau kita tengok emas ni, takkan dia bagus je, takkan tak ada dia punya downside pula. Betul. So untuk emas pun, walaupun dia dianggap sebagai safe haven, tapi dia akan ada masa dia akan jatuh juga. Cuma dia punya jatuh tu taklah macam currency. Tak terlampau teruk lah. Tak terlampau teruk. Ya, betul. Okey. Lepas tu kalau kita cakap pasal USD, kita tahu USD ni memang satu dunia menggunakan USD, currency USD, di mana ada orang panggil raja mata wang dunia pula USD ni. So macam mana? Bagi pendapat Adi, macam mana pula USD? Okay, so sebab USD ni dia masih lagi jadi mata wang global lah, orang cakap. So bila ada ketentuan meningkat kan, pelabur ni dia akan cari liquidity dan kestabilan. So antaranya ialah USD lah. Betul. Tapi dalam jangka masa panjang, bila Amerika ni dia longgarkan dasar ataupun defisit makin besar, kekuatan USD ni dia boleh drop. Okey. Jadi maksudnya kalau masih lagi perlu berhati-hatilah dengan USD ni. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok, USD pun tak berapa nak stabil. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Especially orang masih lagi menunggu keputusan dari Fed. Sama ada nak cut rate ataupun tidak. Kita nantikan. Itu yang akan menentukan kekuatan USD. Okey. Bagi Bitcoin mula famous, mula naik sekarang ni, mula diperluaskan lagi lah. Jadi macam mana pula bagi Bitcoin ni? Orang yang baru nak berkecimpung dalam cryptocurrency, apa yang Adi boleh katakan sedikit, share sikit tentang Bitcoin? Okay, so sekarang ni ramai yang
nampak macam Bitcoin ni dia sebagai satu emas digital. Dan jumlah dia agak terhad sebab dia tak boleh macam print sesuka hati lah. So dan dia bebas daripada pusat kawalan bank pusat macam tu. Okay. Tapi Bitcoin ni dia masih sangat volatile sebab kadang-kadang dia boleh naik 10% sehari dan jatuh pun lebih pada 20% seminggu. Betul. Jadi kalau kita nak panggil dia sebagai safe haven pun, dia masih kita boleh fight lagi. Antara macam dia macam betul-betul Bitcoin ke emas ke USD ni. Macam betul-betul ke betul selamat ke kalau aku nak pilih Bitcoin ni kan. Macam tu. Tapi kalau kita tengok Bitcoin pun mungkin kalau siapa yang selalu trade currency pair iaitu gold ataupun any currency, dia hanya weekday sahaja market dia. Tetapi Bitcoin korang boleh trade 24/7. Walaupun maksudnya waktu weekend sekali lah pun boleh trade juga. Weekend pun akan berjalan market kripto ni. Dan selalunya apa yang saya perasan lah setakat ni, Bitcoin dia kalau weekend dia punya movement tu agak laju sikit. Dia punya spike itu agak laju sikit pada waktu weekend. Jadi korang kena berhati-hatilah siapa yang nak menceburi bidang kripto ni. Korang kena betul-betul research. Sebab saya pernah cuba. Tapi pengiraan dia agak berbeza sedikit dengan gold dan juga currency. So korang kena faham dia punya lot size tu berapa, dia punya pips tu, kiraan-kiraan tu dia berbeza. Jadi kena belajar dulu. Ingat apa-apa sahaja trading yang korang nak ceburi, apa-apa sahaja aset yang korang nak ceburi, korang kena belajar dulu. Kena tahu juga pasal market. Sebab market Bitcoin pun lain juga. Betul tu Kamalia. Kalau kita tengok gold naik, kadang-kadang Bitcoin tak naik. Betul. Dia tak seiring. Dia tak seiring. Jadi jangan ingat kalau gold naik ni mesti Bitcoin naik. Dia tak semestinya begitu. Jadi korang kena tahu. Okey, bagi bagi Adi sendiri, sekarang ni kita tengah compare kan. Kita tengah compare antara tiga ni, gold, Bitcoin ataupun USD. Bagi Adi sendiri untuk market, waktu market tengah tak tentu ni, mana satu pelindung terbaik untuk pilih? Untuk dipilih lah. Okey, so kalau nak tanya antara USD, Bitcoin dan juga gold. Nak tahu kan yang mana yang paling kuat, jawapan dia bergantung pada situasi. Okey. Terlampau general tu jawapan tu. Dia macam kalau Adi akan pilih gold. Betul gold. So bila inflasi tinggi dan walaupun ekonomi tu stabil, tapi gold tu dia tetap boleh sustain. Gold ni memang salah satu aset yang paling susah nak turun. Paling susah nak turun. Dia ibarat physical gold jugalah. Betul. Bukan setakat dalam trading. Kalau kita beli emas 2 tahun lepas ataupun setahun lepas lah, tak payah lama-lama, setahun lepas pun sekarang ni dah naik 2 kali ganda. Betul daripada harga emas tahun lepas. Jadi kalau korang yang dah beli gold ataupun tengah trade gold, korang simpanlah emas tu betul-betul. Harga dia memang akan naik. Okey. Bagi penutup lah, kesimpulan sikit daripada topik kita ni, antara USD, gold dan juga Bitcoin, mana satu pelindung aset yang terbaik? Kita nak bagi kesimpulan sikit, Adi. Okey, so kesimpulannya sebenarnya dia tak ada satu pun aset yang menang. Betul. Dalam semua masa. So kita kena bijak untuk analyse mana yang kita nak hold dalam current situation tu. Yes. So kita kena sentiasa ada, orang cakap apa, idea lah. Idea dan kita analisis benda tu. Betul. So sama ada kita nak pilih, waktu tu kita nak pilih USD, gold ataupun crypto. Yes. Okay, jadi ingat, kalau untuk korang untuk lebih selamat, diversify your asset. Betul. Jangan tertumpu kepada satu sahaja. Kalau korang rasa gold nak masuk 50%, 50% lagi nak letak kat kripto pun boleh, tak ada masalah. Tetapi yang penting kena tahulah. So bila kita ada lagi banyak basket, lagi bagus lah, lebih selamat. Yes, lagi banyak basket, lagi bagus. Okay, jadi kepada anda semua, thank you so much kerana terus follow and support our Hotcast Kopi Chat and Chill. Dan kalau korang nak dengar lagi topik-topik yang lebih menarik, jangan lupa untuk ikuti kami di episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih kepada Adi kerana bersama dengan Kamalia untuk episod kali ini.
Baik, sama-sama. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe kita punya channel. Ya, itu dia. Jangan lupa share juga dan juga like our videos. Okay, kita jumpa lagi di lain-lain episod. Bye-bye. Alright, bye-bye.